Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita, iaitu membincangkan hukum tajwid yang terdapat dalam juz yang ke-14 surah yang ke-16 surah An-Nahl. Dan ayat yang akan kita bincangkan ialah ayat 13 dan 14. Iaitu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya yang berada di sana, dan saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut, iaitu hukum tajwid, dan kemudian kita membacanya dan kemudian kita melihat apa maksud ayat yang kita baca itu, insya-Allah. Kita mulai dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu basmalah. Dan kita bertemu dengan kalimah wama zara'a lan lakum. Dia tiga kalimah di sana, wama zara' dan lakum. Dan kita nak menyambung tiga-tiga ayat itu. Pertama, ma ni taklah dibaca dengan wa alif, wa mi alif, ada alif ma asli dua harakat. Zara'a tak ada apa, terus sambung zara'ala, dan kahwa mim sakinah. Perhatikan mim sakinah ini bertemu dengan huruf selain daripada mim, selain daripada ba, dia baca dengan izzah syafawi. Dan fa ya fi, kalau kita berhenti kita baca dengan ma asli dua harakat. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf alif lam kamariyah, huruf hamzah adalah huruf kamariyah, lam ada tanda sukun menunjukkan huruf kamariyah, hamzah tak ada tasydid, iaitu dia adalah huruf kamariyah hamzah ini, maka hendaklah kita gabungkan fa ya dengan alif hamzah lam tadi, itu fa ya lam fil, dengan bacaan iza kamari, kerana selepas alif lam dapat huruf kamariyah. Hamzah alif ra ar dan dad ya di, ya fil ardi. Dan kemudian kita baca dengan mim waw kha mukh, ta alif ta lam ya li, fa alif nun. Baik, kita baca dengan izhar. Bunyinya izhar macam mana? Fan, jangan dipanjang, jangan didengungkan. Mukhtalifan alwanuh, iaitu dibaca dengan izhar. Kenapa nak baca dengan izhar? Kerana dia bertemu dengan huruf izhar yang berada di pangkal pangkal halkum gitu. Pangkal halkum. Hamzah berbaris alif bertemu dengan lam al, dan waw alif wa ada alif ma asli dua harakat. Nun waw ha, kalau kita berhenti kerana qaf lam ya itu adalah wakaf kafi, aulanya ataupun lebih baik kita berhenti daripada menyambung. Tapi kalau kita menyambung tidak menjadi masalah pun, iaitu kita kena sambung betul-betul lah menurut hukum. Baik, kalau saya berhenti saya akan sukunkan huruf ha dhamir itu, iaitu ha, iaitu nuh, nun waw ha, nuh dengan huruf ha itu. Alwanuh, dan kalau saya menyambung alwanuhu. Kenapa panjang bacaannya sampai 4 terima harakat? Dan nama hukumnya maksilah tawilah kerana ha dhamir ni berada di antara dua huruf yang berbaris, tapi huruf yang kedua itu adalah huruf hamzah. Selain daripada huruf hamzah dibaca dengan maksilah qasirah. Okey, selesai. Baik, kita berjumpa hamzah ya nun bertasydid dibaca dengan wajib bergunnah pada in kerana dia bertemu dengan nun bertasydid. Dan fa ya fi dibaca dengan mad asli dua harakat. Za alif ada alif, zal alif ada alif, lepas tu za baris alif, za bunyinya ada alif, bunyi bacaannya mad asli dua harakat. Lam yali kaf alif ka, la hamzah alif a, ada alif itu baca dia dengan dua harakat. Tetapi oleh kerana hamzah menjadi huruf alif seperti membaca mad badal, iaitu di mana huruf hamzah menjadi huruf alif, tapi huruf alif yang sebelum mad badal itu bukan asli. Di sini ada asli ayat alifnya. Maka itu sebab dia namakan mad sabih bibadal, kerana dia menyerupai macam mad badal juga. Pasal dia tengah kalimah dia itu, maka tidak dibaca dengan mad badal. Dia bukan mad badal, alif itu bukan hasil tukaran daripada hamzah yang sukun, tapi alif itu adalah asli. La ayatan. Baik, perhati, dan tan situ kalau saya berhenti saya baca la ayat, la ayah, tapi tan di sini tak boleh baca tan, iaitu tanwin saya sebut ta alif nun, saya bunyi tan, tapi dia tak boleh dibaca, iaitu dibaca dengan idgham bila gunnah. Saya lupa sebenarnya ni ji, idgham bila gunnah itu hendaklah dibaca. Kerana apa? Kerana tanwin bertemu dengan huruf lam, memang huruf idgham kamil, tapi tak boleh dibaca dengan dengung. Jadi kita baca la ayatal kerana lam. Kalau ra, la ayatar pada ra, dua huruf saja yang dibaca tanpa dengung, iaitu huruf idgham
ra, lam, mim, nun, waw, ya. Tetapi ra dan lam ini baca dengan idgham tapi tak boleh dengan dengung. Jadi kita tukarkan baris dua ni baris satu, ta, alif, lam, tal. La ayatal liqau, kau sebelum waw, waw huruf mat. Tapi dia dibaca dengan mat sekiranya qaf tu berbaris ya. Tapi kalau berbaris alam, alif, dia akan menjadi lin. Sebab itu pada waw tu ada tanda sukun. Itu menunjukkan yang baca dengan lin. Waw dan ya sahaja. Mim, ya, nun, min bertemu dengan tanwin. Bila saya sebut min tu maknanya dia tanwin. Tak ada nampak huruf nun kan. Tapi saya baca bunyi ada macam huruf nun. Mim, ya, nun, min. Mana ada nun bertemu dengan ya juga. Sebab itu nun tu dia sama dengan tanwin. Nun sakinah. Hukumnya sama saja. Hendaklah kita baca dengan idgham ma'al gunnah dengan apa ini adalah idgham nakis kerana ya bukan huruf dengung. Tapi kita baca walaupun nun dihazafkan dia masih berdengung pada huruf ya. Liqaumin yazakkarun, ya alif za ya za alif za kaf zakka alif ka ra waw huruf mat nun disukunkan dibaca dengan mak disukun. Kalau sambung nun dengan waw sambung saja. Tapi sini masih baca dengan mak asli. Yazakkaruna wa huwal ladzi. Okey. Baik, sini huruf ada jawab mana ada sahabat saya bertanya, di kalangan sahabat kita bertanya, kenapa dibaca dengan idgham samsi? Kerana lam di sini tak nampak. Sebenarnya lam ini adalah huruf samsiah dan dia adalah berganda. Wa huwal ladzi, nampak? Waw alif lam yang pertama yang sukun. Lam alif yang lam yang kedua tu berbaris alif. Dan selepas alif lam, kalau huruf lam itu memang huruf samsiah. Sama ada bertasydid tidak, memang dia huruf samsiah. Okey. Maknanya kita baca waw alif lam wal lam alif la wal lazi dengan idgham samsi, mengidghamkan waw kepada huruf samsiah terus. Lam yang kedua kita baca. Kerana lam yang pertama telah diidghamkan kepada huruf lam yang kedua. Wal lazi lam alif la zal yazi. Itu sebab dia baca idgham lam yang kedua. Kenapa? Kerana kita mengidghamkan. Kalau kita baca pada lam yang pertama jadi izzah kamari. Tapi bunyi bacaannya seperti izzah kamari juga. Iaitu wa huwal ladzi dibaca dengan asli, sim alif khasah ra alif kha ra alif ra bertemu dengan alif lam kamariyah lagi, izzah kamari kan dia. Beza tak nampak? Sini huruf ba yang huruf kamariyah tu, bukan huruf lam tu. Lam yang pertama ini adalah huruf lam yang dibaca dengan izhar padanya. Sakharal bahra, ba alif ha ra alif ra lam yali, ta alif hamzah tak ada hukum, kahwa ku lam waw lu ada mat untuk huruf waw. Dibaca dengan mat asli dua harakat. Minhu mim ya nun, nun sakinah bertemu dengan huruf halqiyah iaitu huruf pangkal halqum, dibaca dengan izhar halqi. Sebab itu namanya izhar. Dah baca izhar tu tak ada tanda sukun tu kita tahu dah. Tapi apakah jenis izhar dia? Izhar halqi. Sini izhar kamari kenapa? Kerana huruf ba. Di sini kerana huruf ha. Iaitu huruf ha itu adalah huruf halqiyah. Lahman, lam alif ha lah dengan hamas pada ha dan mim alif nun man bertemu dengan huruf ta, dia adalah huruf ifa hakiki kubra. Bacaannya lebih cenderung kepada izhar. Izhar pada apa? Pada huruf nun, pada tanwin tu. Lahman bunyi ini bila baca ifa, lahman tariyan wa tastakhriju. Iaitu kita baca sini dengan ifa hakiki kubra, cenderung bacaannya kepada izhar. Ta alif ta ra ya ri, ada ya bertasydid. Tariyan, baik. Ya, ri itu nak baca apa? Sebuah sana mat tamkin. Kerana kita mengekalkan, kerana sebelum ya yang sukun tadi dalam tu terdapat huruf ra berbaris ya. Jadi itu sebab kita baca macam kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iya. Padahal kita nampak huruf ya satu saja. Tapi kita baca juga macam bacaan mat. Itu namanya mat tamkin, mengekalkan bacaan mat tu. Baik. Tanwin bertemu dengan waw dibaca dengan idgham ma'al gunnah nakis, dengung dua harakat. Sama juga tadi tanwin bertemu dengan ya sini, idgham nakis, idgham ma'al gunnah dengan nakis dengan dengung dua harakat. Jadi sini watas
Tastakhriju, ju dibaca dengan mat asli. Minhu sama sini dah. Zaharkikan dia. Ya, minhu hilyatan ta dengan ta sama. Dengan dal pun sama. Kalau tanwin bertemu dengannya dibaca dengan ikhfa hakiki kubra dengan dengung 2 harakat. Ya, saya tak tulis dengung 2 harakat. Okey. Dengan dengung 2 harakat, hilyatan talbasunaha. Su ma asli. Naha juga ma asli. Talbasunaha wa tara. Perhatikan izah kamari. Wa taral fulka, iaitu dengan izah kamari pada ra terus pada huruf lam. Ya ni dihazafkan. Melainkan kita berhenti, kita akan baca macam alif maksurah, macam ada alif. Wa tara. Tapi kalau menyambung rol. Fulka, mawa wa dibaca dengan ma asli 2 harakat. Khirafi, fi boleh baca dengan ma alif di sukun. Kalau kita menyambung tak payah baca dengan ma alif sukun, ni kita baca dengan ma asli saja. Kalau kita menyambung, tu sebab sebut anak panah. Ini kalau wakaf. Kalau wakaf kita baca dengan ma alif di sukun 2 4 atau 6 harakat. Okey. Jadi kita sambung ayatnya yang ke papan kedua. Nanti saya tulis balik letak balik semula. Sebab yang akhir mawakhirafi kita baca. Tapi kalau kita menyambung terus, misal kita baca dalam Quran, kita nampak semua. Jadi tulisan tak berapa nampak, jadi kena papan berikutnya. Jadi tak nampaklah ayat yang sebelumnya saya tulis juga. Mawakhirafihi walitabatahu ta'alif ba, ini adalah qalqalah sukura berada di tengah kalimah. Dibaca wasal antara suku kata ta dengan ta. Maka dia melantun, nan itu akan menurun sampai ke taraf sukra. Walitabtahu dibaca dengan ma asli. Min yang nun sakinah bertemu dengan huruf fa. Huruf fa adalah huruf fa hakiki wusta. Apa maksud wusta? Tadi kubra cenderung pada izhar. Ini tidak ada kecenderungan mana-mana. Dia tidak cenderung pada fa, idgham, tidak juga cenderung pada nun di tengah-tengah. Fa hakiki wusta dengan dengung 2 harakat. Walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Fadlihi, sini ha damir berada antara 2 huruf yang berbaris, tapi huruf ini bukan hamzah. Mat silah qasirah 2 harakat dengan mat. Bila sebut mat panjanglah, dia mesti baca 2 harakat atau lebih. Terpulang pada mat apa dia. Baik. Wa la'allakum, kum dibaca dengan izah syafawi, tashkurun, run dibaca dengan mat arik di sukun. Baik, kita baca dulu ayatnya. Okay. Kita baca ayat yang pertama dulu, ayat yang ke-13 dan kemudian baru ayat ke-14. Ayat 14 terbagi kepada 2, papan pertama dan kedua. Baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nampak panjang-panjang. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Mukhtalifan alwanuhu inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun. Tadi nampak panjang-panjang lagi. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. Baik, sambung bacaannya. Mawakhira fihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Jadi apa maksud ayat yang kita baca sebentar tadi? Saya bacakan pada sahabat-sahabat, iaitu ayat yang ke-13 dan 14. Semalam kita diberitahu oleh Allah tentang fungsi-fungsi malam dan siang, matahari, bulan dikaitankan dengan bintang sebelum ini, berkaitan dengan hujan. Hari ini Allah menceritakan kita tentang apa?
Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan lain-lain jenisnya, iaitu seperti di bumi apa dia, lain-lain jenis tadi, buah-buahan kita boleh lihat. Ternakan pun di bumi ini pun lain-lain, ada kambing, ada lembu, ada kerbau, ada unta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Saya lihat dia macam-macam jenis ada, termasuk manusia sendiri, iaitu bagi kaum yang mengambil pelajaran. Yang tak ambil pelajaran tu maknanya orang-orang kafir, tak mengambil pelajaran dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan. Allah tundukkan lautan itu. Kita nampak lautan itu bergelora untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, iaitu daging ikan, dia tulis sini. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan, mutiara dan sebagainya lah. Kalau emas lah dalam bumi, dalam laut tu, yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, iaitu bahtera boleh berlayar pada lautan itu, dan supaya kamu mencari apa dia? Tujuannya Allah bagi kita berlayar di atas lautan itu, boleh cari kurnianya di dalam lautan itu. Itu sebab kita lihat ada yang menangkap ikan, ada yang menangkap ketam. Di laut yang sejuk sana menangkap ketam gergasi itu. Baik, dan supaya kamu bersyukur, kata Allah. Jadi dengan adanya benda tu semua, boleh kita mencari rezeki yang Allah telah jadikan di lautan itu. Hanya kita berusaha dengan mengadakan perahu dan peralatan-peralatan untuk menangkap ikannya, maka Allah suruh kita bersyukur. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam siaran yang lain insya-Allah.